Banyak ulama mengatakan misteri Nabi Nuh AS ni, dia sebenarnya bukan macam yang kita gambarkan. Dia adalah satu zaman yang sangat maju. Sudut teknologi dia sangat maju. Sebab itu kenapa umat Nabi Nuh sangat sombong dengan Nabi Nuh. Baca Quran, sombong dia pelik tau. Kalau kita tengok apa punya umat yang kuno ni kan, mestilah teknologi paling canggih adalah kapal. Teknologi kuno kan, mestilah canggih kapal. Nabi Nuh boleh bawa kapal, tapi umat dia pandang kapal tu benda lekeh. Apa kapal? So apa yang ada zaman Nabi Nuh memang misteri. Ulama pun bahas apa sebenarnya berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Sombong, terlalu sombong. Umat dia terlalu sombong, tuan-tuan. Baca Quran kita boleh, kenapa terlalu sombong? Kenapa macam ada benda yang maju sangat sampai sombong sangat. Balik ni, tuan-tuan buka surah Hud ayat 42. Allah bagi hint cerita. Surah Hud ayat 42 ni, Allah Subhanahu wa taala sebut ketika Nabi Nuh AS buat kapal. Surah Hud ayat 42 bermula, wa hiya tajri bihim fi maujil kal jibal. Nabi Nuh berlayar ni dengan ombak yang macam gunung. Air tiba-tiba naik paras air, bumi tenggelam. Fil mauji kal jibal. Dia punya dia punya ombak ni macam gunung. Ombak macam gunung Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zilin. Nuh panggil anak dia. Anak dia berada di kawasan terpencil. Tuan-tuan sekalian, kita naik sampan kan, saya dalam dunia diving masa pergi laut kan, kalau nak hujan ombak tak tinggi pun kan, maka ombak tak tinggi pun kita takkan boleh dengar. Logik manusia, sini ke pintu tu pun takkan boleh dengar. Logik manusia, sini ke pintu tu tak boleh dengar. Tapi Nabi Nuh, wanada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zil. Dia menyeru anaknya sedangkan anaknya itu dalam keadaan tempat terpencil. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anak, mari naik, jangan duduk bersama orang kafir. Macam mana Nabi Nuh boleh berkomunikasi macam tu? Ikut logik mustahil tau. So apa yang ada kat zaman Nabi Nuh? Maka banjir datang, tuan-tuan sekalian. Banjir datang, jangan kita ingat dia datang sikit-sikit. Ingat tak cerita tsunami? Berlaku gempa bumi di bawah laut. Waktu tsunami 2004 26 Disember 2004 yang kena Aceh, yang kena Penang. Ketika tiba-tiba gempa bumi di bawah laut, merekah bumi. Merekah bumi air tiba-tiba masuk bawah. Maka air daripada pantai ni apabila masuk ke rekahan tu, dia naik, dia disedut lah. Disedut masuk. Jadi yang belah sini lebih tinggi, sebelah sini datang balik ke daratan. Kelajuannya berapa waktu tu? 800 km sejam. Apa jadi pada Aceh? Bersih beberapa kilometer, macam kena tarah tau. Bangunan satu pun tak nampak. Satu pun tak nampak. Apa yang jadi pada zaman Nabi Nuh? Wallahualam. Tapi macam seolah-olah satu teknologi yang di reset balik, zero balik. Sebab apa? Nabi Nuh, Nabi Adam AS turun dengan memori syurga, ada ilmu yang tinggi. Nabi Idris sudah mula, berlaku zaman 1600 tahun lepas tu umat sudah maju sebenarnya. Tapi sombong sangat, reset balik, kosong. Reset balik, kosong.